suasana pagi, jam 6.30 pagi selepas subuh. Okey, kali ni Atuk berada di hadapan Suri Campsite. Ini adalah kali kedua Atuk di Sungai Lurus. Air masih surut pagi ini pada bacaan 0.6 meter. Kita akan memancing pada hari ini dalam keadaan air bergerak naik sehinggalah pada jam 12.40 itulah air akan pasang penuh sehingga 2.9 meter. Jadi pertandingan tamat pun pada jam 1 tengah hari. Pagi di Sungai Lurus, Senggarang Batu Pahat pada 26 hari bulan 10 202025 atau join game Sungai Lurus hari ni lah. Koran bagus, tapi nampak tak macam biasa lah. Dia punya masih renggang lagi, masih renggang lagi. Perkataan kecewa tu kan, kecewa udang mampui. Udang Atuk mampui dah, susah-susah dengan kita sampai sini. Banyak kata keluhan tak ada udang hidup. Atuk bertuah lah malam tadi, tapi rezeki tak menulahi. Kan tak rezeki kan, kealpaan berlaku. Tu dah jadi lah. Rasa nak balik. Bila udang mati, umpan tak ni, rasa kecewa tu adalah. Okey, saksikan, teruskan. Sambil-sambil tu sahabat saya ni, orang kampung ada jual potai. Sambil menyelam, sambil minum air. Pokok dia kampung, tanam sendiri. 6 papan RM10. Okey. 10. Nanti datang Lambat habis. Lambat habis. Dari mana bang? JB. Alhamdulillah sampai. Daripada mana bos? Melaka. Mana lagi? Melaka le. Alhamdulillah cuaca cantik hari ni. Minggu ni kan hujan, ribut. Kan? Alhamdulillah. Ingat memang ribut malam tadi, tak kena ribut. Tapi apa-apa pun terstandby. Cantik cuaca. Makin panas. Kena siapkan hood. Okey, pada sahabat-sahabat yang belum subscribe dan like video saya, mohon ya. Free je, tak perlu apa-apa bayaran. Okey. Apa-apa pun. Terima kasih. Cina, awak sini. Tak okey eh? Lagi. Wak, okey. Moga berjaya wak. InsyaAllah. Jadi ya, kami duduk ni ada di awal ni. Okey. Jom, ambil tangan. Cepat dia. Kalau tak ada kan aku jalan kaki sampai teman kau. Boleh. Puas. Ni sahabat-sahabat pada Johor Bahru ni. Pasir Gudang Tamat berjuang. InsyaAllah. Betul.
Ni sahabat pada Kuantan. Pekan. Oh, Pekan. Pekan Pahang. Tamat berjaya. Assalamualaikum. Daripada mana, bos? Dari Baloi Pontian. Oh, dari Baloi. Ramai orang Johor. Pasir Gudang. Taman U. Seorang? Grup? Duduk sini. Biasa duduk sini? Biasa duduk sini? Tak lah. Random. Saya pun first time duduk sini. Bukan selalu pun, baru 2 kali datang sini. Baru 2 kali. Pasal ada kawan kan. Hari tu nak duduk sana. Tapi dia kata dia nak pergi Uluyam. Dalam minit dia mancing kat sini juga. Telefon campsite. Tak tolong. Daripada mana? Senawang. Senawang. Inilah dunia memancing. Ramai kawan. Kan. Kita ni 9 jumpa kawan Johor. Jadi bila jumpa asal tegur-tegur lah kan. Lima minit lagi. Semua dah pasang umpan. Umpan yang ada jampi kan. Yang dah diperap. Semua ada. Okay. Harap-harap di sini gorgon akan naik. Kat bawah tebing ni ramai lah. Adalah 5-6 orang pemancing menggunakan rod pendek. Tak apa. Ada rezeki tak ke mana. InsyaAllah. Dah mula. Tunglah ada seorang. Inilah. Okey. Umpan telah dilabuhkan. Masing-masing menunggu ragutan. Jaga telinga bang Rabak telinga bang. Oh, galama. Patutlah dia duduk belakang papan tu baca doa rupanya pada tadi. Ajak ambil gambar pun tak mau. Di depan Pondok Suri, ikan kedua.
No, celah tu. Janganlah lama bang, panas. Nanti dia keringan. Dia keringan, dia kering. Pasal dia kering. Dia. Ini boleh tidur dah. Ha. Sabar. Boleh rehat, boleh rehat, boleh rehat. Boleh tidur dah. Ha, Kim. Apa-apa TikTok punya benda tu. Sian. Umpan tu. Okey, tahniah. Spot ni kurang 4 grama lah. 4 grama 19 dalam tempoh 20 minit. Udang dah terbang. Udang dah terbang. Buat lipat jauh. Dah melakukan balingan ketiga. 2 umpan atas dan bawah. Udang kopek. Potong lagi dia bang, potong lagi. Jaga. Safety first. Gaso tu nak ronda pergi belaki sikit kan. Nak ambil lah video kawan-kawan kan. Tapi kalau kawan-kawan jumpa, sahabat-sahabat jumpa video ni, bolehlah like and subscribe video Atuk ni ya. Okay, insyaAllah. Keluar TV ni, keluar TV.
Then jual potai. Sambil tu orang kata apa? Sambil nyelam minum air. Ni dah cover lah ni. Kenapa tu? Kenapa? Aduh. Tengok orang kampung dan ikan apa dia strike. Nusuk jauh ni. Amar penyorot ada gegaran. Ada diragut lah. Seekor gelama. Bal pipi kita sebab kepanasan. Tebal pipi dah naik. Adalah usik-usikkan manja. Sekarang jam 10.45 pagi. Dia tarik pun slow-slow. Udang hidup pun dah mati. Atuk pun buang kulit. Tu tengah menarik hunting. Aduh, sangkut lah. Paling jauh sangkut. Baling doket ikan tak makan. Kan? Paling jauh sangkut. Paling doket ikan tak makan. Tengok lah. Sanggup lah, sangkut. Makan modal. Atuk dah balingan ke-6, yang ke-6. Masa kalau tempoh 2 jam. Sekarang 11.40. Tapi pakai satu mata. Ui, apa yang menjerit kat sana tu? Jerit kat sana tu. Alamak. Sekarang ranking ranking 200 gram pada jam 10.40. Yang ni atuk guna satu mata, udang kopek 3 ekor dililit-lilit dengan benang.
Dia ingat gorgon tadi kan. Abang baru nak tarik gorgon. Ingat gorgon tadi. Oh. Tengok rumah dah menaruh harapan dah. Kan? Rumah dah menaruh harapan. Batu tarik Tak apa, sabar. Ada 2 jam lagi. 2 jam 2 jam 20 minit lagi. Oh, ujung tu kiri menarik tu. Full sangkut akhirnya. Itu masalah dia tu lah dia. Itu memang ada. Tolak campur. Angin dah naik. Dia anggarkan 800 km kot. Oh, dia nak masuk laut balik. Macam ni lah, timbang tak bawa kan. Now. Ada senyum. Kau. Pandai kampung mancing ah, anak usaha Jawa. Ini seminggu lah cuci mereka. Okey dah. Gulai. Cepat. Kau agak 20% tau. Bang, balik mana tengok bang. Balik mana nak tengok. Dah mancing tak dapat. Orang rumah kata suruh jual air pula. Tinjau kau ikan.
Panjang ke? Dalam diam-diam. Dia berkat sabar ni. Ha? Macam mana boleh dapat tamu ni? Ini rezeki ni. Tamu. Ini kata rezeki. Ha. Rezeki. Tamu tu. Timbang. Ataupun masa karau tu dia tambah. Itu kata rezeki. Kan? Saya tak tahu lah. Saya tengok dah kendur kan. 3. Oi, ini 325. ini dah rata 0325. Berkat sabar. Oh ya. Kita Abang daripada mana bang? Ipoh mari tak nak sombong. Ya, lepas ni saudara-saudara semua nak datang rumah ni. 12.30. 30 minit lagi. Panih bodon ting jangui. Saat-saat akhir udang hidup last minute-nya. Tahu jumpa helikopter. Setakat ni Kurau leading 2.670 2.670. 15 minit lagi. Adakah 2.670 akan dipotong kona ataupun kekal sebagai juara sehingga siren penamat dibunyikan? Bila kita tengok tamu dah makan, boleh difikir-fikirkan cara bagi tamu. Oh dia. Wah, kawan-kawan belanja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Fishing. Sebesar dah. Awak minta ayam kan. Kawan baru mendaratkan seekor tamu. Dah belanja. Belah dia belum ambil lagi. Dah belanja. Okey. Paling kecil 115 paling kecil. Nampak muka kupau dia tu. Sedap ni. Bang nak balik muka senyum sikit. Lain macam aja bengih dia. Awal balik. Ya, Yamal masih lakukan balingan, masih membaling lagi. Yang dah bergerak pulang. Saya macam biasalah. Tempat-tempat tu
Dan mandi kat homestay. Pakai smart-smart. Bukan ambil hadiah. Nak balik cari tempat makan. Wangi-wangi tu. Tapi balik dengan hampa lah ya, tuan-tuan dan puan. Okey, sahabat-sahabat sekalian, takat inilah video untuk kali ini di pertandingan memancing joran bagus Sungai Lurus pada 26 Oktober 2025. Jangan lupa like, subscribe, and share jika tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian suka. Okey, jumpa lagi di pertandingan. Salam.